Sebab itu bukan kepakaran aku tu masalahnya. Okay. Kepakaran aku buat filem pendek, buat filem panjang. Kira panjang tu aku boleh lepas lah, aku rasa. Sebab sebenarnya aku pernah buat yang panjang-panjang kan. Okay. Itulah kesukaran yang aku hadapi sekarang ni. Faham? Kiranya bukan bidang aku lah bab tu. Faham? Bab funder. Maksudnya setengah syarikat kepakaran dia keluarkan produk sahaja tapi tak ada kepakaran untuk marketing. Betul. So dia kena hire orang untuk marketing lah. Okay, faham. Okay. So apakah karya kau? Serius kan soalan member dah pucat. Ada macam dia agak terkejut sebenarnya ni. Dia tak terfikir sebenarnya aku nak tanya soalan serius macam ni. Tanya aku. Okay. Apakah antara skrip yang kau buat dan ditayangkan? Ada tak? Skrip telefilm ada. Tayang TV9. Cerita apa? Cerita Wayar Putus. Apa? Wayar Putus tajuk dia. Kira 100% skrip daripada kau? Betul.